Saya guna Power Grow, hasil dia tak berapa meningkat lah. Selepas saya guna Power Grow ni, baja tambahan ni, baja air ni, baja organik ni, hasil dia meningkat. Meningkat lebih kurang saya rasa 40% meningkat. Apakah yang ku berikan? Nama saya Muhammad Sanidin Ahmad. Letak di Kedah Bengkuang. Keluasan 10 ekar. Paling banyak saya dapat satu bulan 21 tan. Musim melawas, saya gunakan baja Power Grow ni 7 ke 8 tan. Kalau musim meningkat, musim buah, boleh mencapai 20 ke 19, 18 gitulah. Kalau tuan-tuan nak saya tengok ni, saya tunjuk satu persatu tiap-tiap pokok. Tengok. Berapa persen yang berbuah? Buah ni 95%. 95% buah. Dia kalau biasanya dia tengok induk lah. Kalau induk tu besar, buah dia besar. Kalau induk dia kecil, kecil lah. Busut-busut je ni, pertama kali saya nak mengelak kepada cendawan gano. Keduanya saya bagi untuk menyejukkan pokok. Dan ketiganya takung air ni, dia boleh serap, akar boleh serap air sini. Ataupun baja, kalau baja mengalir pun dia masuk ke takung air ni. Kita rugi kita buat ni. Dalam Kedah Bengkuang ni, hasil tertinggi saya lah. Jadi itu sebab saya dapat anugerah daripada MPOB. Jadi jangan ragu-ragu guna Power Grow.